Kalau Boleh nampak tak dekat skrin? Eh, Nampak ya? yuran. Okey. Jadi saya ni nama saya Azam, selaku admin untuk pengurusan kelas lah. Jadi mungkin ramai yang nak tahu berkenaan dengan yuran lah. Jadi kat sini saya akan terangkan berkenaan dengan yuran. Sebelum tu saya nak tanya, dalam yang hadir untuk hari ni, ada yang dah ada basic bahasa Arab ke? Ada ada juga Ustaz. Ada. ada juga Ustaz. Ada Ada yang ada, ada yang tak ada. Ada yang belum, ada yang belum. ada sikit-sikit ke? Ada yang tinggi ke? Ada yang macam mana ke? Saya Sikit je Ustaz. pertengahan je Ustaz. Pertengahan je. Kosong, yang Ah, kosong, yang kosong. Yang kosong. kosong. Tapi kelas ni memang kami syorkan untuk yang kosong. Tapi kalau ada yang basic sikit-sikit pun kami alukan untuk join kelas ni lah. Ada basic. Tapi kalau sudah peringkat lanjutan tu kami syorkan untuk masuk ke kelas-kelas peringkat lanjutan yang akan membincangkan tentang surah-surah dalam Al-Quran lah. Kalau untuk peringkat asas ni memang kami akan bagi uh, dia punya ni lah daripada buku asas untuk daripada guide diagram tu memang untuk yang basic, yang paling bawah sekali lah. Okey, berkenaan apa yang tuan-tuan nampak dekat skrin ni, ini adalah berkenaan dengan yuran. Saya nak maklumkan kat sini. Kalau tuan-tuan dapat baca dekat situ, yuran dekat situ, ada tulis sesi 1 sampai 4 tu RM100 kan. Jadi kelas kita ni akan berlangsung, kalau jadi, akan berlangsung setiap hari Selasa, waktu yang sama, pada pukul 10.30 sampai pukul 12.30 hari. Setiap Selasa. 1 jam setengah lah setiap Selasa. Jadi yuran dia untuk sesi 1 sampai 4 RM100. Bermakna contoh minggu ni dengan minggu depan lagi 2 minggu lagi, cukup 4 kali kelas je RM100 lah yuran. Termasuk yang ini. Termasuk hari ini. Hari ni tak ada. Hari ni adalah hari yang percuma saja. Pengenalan memang tidak dikira yuran. Banyak percuma, terima kasih. InsyaAllah kelas kita mungkin akan bermula pada bulan puasa awal bulan Mac nanti. Pada Selamat. 4 hari bulan tak silap saya. Kalau tengok kalender mungkin 4 hari bulan tak silap saya, hari Selasa. 43. Jadi kalau boleh penyertaan yang mungkin bulan puasa ni insyaAllah akan melipat kali ganda lah pahala untuk tuan perempuan untuk bersertai kelas ni insyaAllah. Jadi ini berkenaan dengan yuran. Jadi kalau tuan-tuan nampak sini 1 sampai 8 saya tulis dekat sini kan. 1 sampai 4 100 sampailah sesi 8 bulan. 29.2 tu adalah bayaran terakhir. Jadi kesemua dekat sini adalah 800. Bayaran tu bermaknanya contoh katalah minggu depan kita mula kelas. Contohlah minggu depan kita mula kelas. Jadi minggu depan dah boleh start bayar dah untuk 4 kali kelas tu. Tapi tidaklah wajib minggu depan tetap bayar. Tapi bayaran tu boleh buat pada minggu yang keduanya, ketiganya untuk 4 sesi kelas. Kemudian dah habis 4 kali kelas tu, masuk kelas yang kelima, bayar lagi. Sampailah 8 kali bayar semuanya. Jadi kalau ada yang nak bayar sekaligus 800 pun boleh. Itu tak ada masalah. Jadi boleh nampak ya dekat skrin ni. Okey, ini berkenaan dengan yuran lah. Okey, ini contoh pengiraan yuran. Contoh pengiraan yuran, tengok contohnya kalau katalah kita start mula kelas kita pada bulan Januari pada 1 hari bulan contohlah ya. Sekarang dah bulan 2 ni. Ini contoh bulan Januari lah. Kita start 1 hari bulan, katalah kelas kita hari Isnin 1, 8, 15 dan 22. Jadi kat situ yuran dia 100 lah. Yuran dia 100. Untuk minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4. RM100. Tapi kalau kata kita ada batal kelas daripada pihak Akademi Bahasa Arab lah. Contoh ustaz ada hal kecemasan, tak dapat ada kelas, ustaz ada hal. Ataupun kita bersepakat untuk cutikan kelas tu. Yang itu, hari yang cuti tu tidak dikira yuran. Dia akan beranjak. Contoh macam ni. Katalah 15 hari bulan. Boleh nampak ya kat skrin. Katalah 15 hari bulan tu kita cuti. Jadi sesi 3 sepatutnya pada 15 hari bulan tu berganjak kepada 22 hari bulan. Ha. Katalah dalam bulan tu cuti sampai 2 kali pun sama juga. Anjak sampailah bulan 2 pula. Jadi dia tidak kira
bayaran tu tidak kira Ustaz saya nak bayar untuk bulan Januari. Tak. Dia kira saya nak bayar untuk sesi 1 sampai 4 ataupun 5 sampai 8. Macam itulah. Dia tidak di dalam kolom bulan lah. Kalau ada kelas cuti je, beranjak-anjak. Kalau kata sebulan cuti, maknanya sebulan tu tak perlulah bayar yuran apa-apa. Tengok bilangan sesi tu, ikutlah bilangan sesi yang telah ditetapkan dengan kiraan bayaran yuran dia. Boleh faham ke? Boleh. Faham, ya? Kalau tak faham, boleh tanya je dalam grup. Kalau tak ada dalam grup, nanti saya akan paparkan nombor telefon saya. Boleh kontak, tanya je dengan saya. Tanya je. Okey, ini berkenaan dengan yuran. Kemudian, kalau untuk masuk kelas, tak lengkap lah kalau tak ada item rujukan. Ada 2 bahan item rujukan. Ini kad diagram. Ada yang siapa-siapa yang dah ada kad diagram tak? Ada. Saya belum ada, Sat. Baru nak minta, baru masuk. Kad diagram ni harganya RM15. Okey. Boleh. Harganya RM15. Ini kad diagram. Kalau tak ada kad ni, memang tuan-tuan dan puan-puan akan lagi susah lah. Inilah kata kuncinya untuk kaedah pusat ni. Kalau tak ada kad ni memang susah lah nak belajar. Kad ni akan digunakan pada peringkat peralihan, lanjutan dan juga sampailah ke tahap kelas untuk baca kitab Arab tanpa baris tu. Masih digunakan lagi. Boleh dapat kad ni, tak? Ya? Ya tuan? Sebelum mula kelas boleh dapat kad dalam masa sebelum kelas memang kena buat pembelian dululah. Okey. Sebelum kelas buku. Kena beli buku tak? Buku teks. buku pun kena ada juga. Ini kad, kemudian saya akan tunjukkan. Ini buku dia. Okey. Buku dia yang sekalilah satu set untuk peringkat asas, memang dua-dua ni wajib ada. Okey. Harga buku ni RM76. Yang ini untuk peringkat asas memang kita bagi buku ni. Okey. Jadi kalau untuk pembelian kad dan buku ni tadi, harga dia adalah RM103. Satu. RM103 termasuk postage. Okey, 103. Termasuk postage. Tapi kalau kata nak walk in dekat office untuk beli pun boleh. Di mana office ni, Sat? Office untuk pembelian buku dekat Seksyen 30 Shah Alam. Seksyen 30 Shah Alam. Order lah senang, Sat. Order lagi senang. Mudah. Nanti kami akan post je. Okey. Jadi apa yang perlu kita bagi rumah alamatnya? Alamat rumah dan juga resit pembayaran. WhatsApp kat Encik Azam lah. Okey. Dekat skrin saya ada tunjuk nombor telefon saya. Boleh ambil nombor saya. Ataupun kalau ada dalam grup, kalau tak sempat ambil nombor ni, WhatsApp je dalam grup. Mana yang tak ada dalam grup tu, boleh ambil nombor saya sekarang. 0931405. Dan juga nombor akaun lah ya, Encik Azam. Nombor akaun nanti kalau dah saya WhatsApp nanti, saya akan reply untuk nombor akaunnya sekali. Okey. Dan juga akaun. Nanti kalau dapat nombor saya ni, WhatsApp je saya, kata nak beli buku dan masuk kelas. Nanti saya akan masukkan nama tuan-tuan dan puan-puan dalam list. Nanti kami akan buatkan grup khas untuk kelas ni. Nanti apa-apa maklumat boleh masuk, boleh beritahu dalam grup. Ataupun kalau tak nak bagi tahu dalam grup, boleh DM saya sahaja. Yang mengajarnya yang tadi ke, Ustaz? Ya, Ustaz Azrin lah yang akan mengajar kita. Ustaz Azrin harap dia Ustaz Azrin. Saya bagian saya bagian admin je lah. Sampai habis tak? Sampai habis silibus ni? Dia tengok keadaan. Kadang-kadang ada kelasnya tak sempat habis, dia ikut. Kalau kata peserta dalam kelas tu, memang semua cerdas minda dia, cepat tangkap, jadi cepat habis. Ada satu kelas yang diajar oleh satu Ustaz Amirul. Kelas tu tak sempat habis tapi dia dah habis dah silibus dia. Tak, maksud saya sampai habis Ustaz Azrin yang akan ajar. Ya, sampai tamat. Kelas kita ni akan berlangsung lebih kurang dalam 8 bulan. Okey, faham. Ya, akan habis dalam 8 bulan. Lebih kurang 8 bulan lah. Jadi daripada awalnya Ustaz Azrin lah akan ajar. Sampailah kelas ni kalau sambung peringkat peralihan, peringkat lanjutan, Ustaz Azrin akan ajar. Okey. Jadi ada apa-apa persoalan untuk berkenaan dengan yuran dan juga bahan rujukan, boleh tanyalah. Ada apa soalan ke? Okey, tak. Sekaligus ada diskaun tak? Apa dia?
Kalau bayar semua sekali ada diskaun tak? Bagus soalan. Bayar semua sekali termasuk yuran ke? Ya, ya. Oh, diskaun kalau bahagian produk tak ada diskaun lah. Kalau Oh, bahagian yuran pun, yuran Yuran. kalau kata yuran. yuran tu memang ketetapan tu memang itu je lah. Oh, Ha, apa? Maknanya bayar sekaligus sama je lah. Tak ha, apa. ha. Tak Sama apalah. je. Tapi kalau untuk bahagian buku ni, dia ada bahagian produk ni ada management yang lain. Jadi kalau bahagian buku ni, dia akaun lain, bahagian yuran tu dia akaun lain. Dia tak boleh sekali kan. Oh, Ha. Sebab buku ni ada apa ni, company yang handlekan untuk bahagian produk. So dua bank account berlainan lah Ustaz. Untuk Okey. buku akaun lain, untuk yuran akaun lain. okey. Okey. Buku lain, yuran lain. Dia tak boleh buat sekaligus tak? Tak boleh. Sebabnya bahagian produk ni dia ada untuk Okey. bahagian produk dia. Buku ni tak, kalau dia akan ada lanjutan buku yang sama ataupun ada buku lain? Kalau lanjutan nanti masih guna buku yang sama, Ah, nanti dia ada lanjutan yang kedua atau ketiga nanti ada buku lain. kad sama. Kad sama. Sampai bila-bila kad itulah yang akan digunakan. Okey. InsyaAllah. Subuh tadi ayah dah bangun makan. Jadi ada soalan lain? Kalau tak ada soalan, saya kembalikan kepada Ustaz Azril lah. Cumanya Ustaz, kalau boleh masuk dalam grup ni, kalau mungkin contoh saya kata saya berhajat, saya akan masuk, saya akan buat bayaran pada hari ni supaya kita tak lupa lah, takut nanti esok lusa lupa pula. Boleh masuk nanti? Nanti ambil nombor telefon saya, nanti terus DM saya. WhatsApp. Lebih mudah. Dalam grup tu, kalau kata tak sempat ambil nombor saya, bagi tahu dalam grup, nanti saya DM yang siapa yang DM dalam grup tu. Ustaz bagi nombor akaun Ustaz. Nombor akaun nanti saya akan bagi kemudian nanti. Ustaz nak tanya, kelas ni 1 jam setengah ke 2 jam? 1 jam setengah. 1 jam. Maknanya 11.30, pukul 12 habis lah. Pukul 12 habis. Pukul 12.30 ya. 10.30 sampai 12 Ustaz kan? 10.30 sampai 12. Dan waktu ni akan sama sampai 8 bulan seterusnya, Ustaz. Tak ada berubah. Ya, betul. Sampai 8 Kalau ubah kan susah. Jadi kalau kelas ni kita akan ada pada awal, kira macam awal bulan puasa nantilah. Ya. Kalau raya nanti kita akan cuti, yang itu akan tidak dikira yuran, akan kira bilangan yang yuran yang berjalan sahajalah. Satu lagi, Ustaz, kalau rakaman tu dia post kat mana? Macam mana? Rakaman nanti saya akan post melalui YouTube. YouTube. Nanti bila kelas dah habis je, saya upload dekat YouTube. Jadi link YouTube tu saya akan bagi dalam grup. Jadi link tu akan berkekalan ke atau macam ada dia expired? Tak ada expired. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh ulang kaji bila-bila masa sahaja. Kalau kata kita dah tamat kelas ni dah lama, tuan-tuan perempuan kalau kata dah tak masuk kelas lagi, bila-bila masa boleh tengok balik video tu. Syaratnya kena simpan link tu je lah. Simpan linknya. Simpan link tu je. Kalau kata grup WhatsApp tu tak ada nanti, boleh apply dekat saya. Link tu saya akan bagi nanti. Maknanya YouTube tu selama-lama lah, selagi tak memang tak tutup lah. Tidak tutup. Melainkan ada sebab-sebab yang tentu. Kalau kita buat bayaran hari ni, Ustaz, buku tu bila anggaran boleh dapat? Seminggu? Bayaran itu selalunya dalam masa seminggu akan dapat lah. Buku tu, okey. Dalam masa seminggu. Saya nak register hari ni, bayar hari ni, dapat buku nanti tu. Boleh? Boleh. Ustaz. Boleh. Kalau kata dah dapat buku, andai katalah kelas ni tak berjaya buka, tapi buku dah beli. Kan? Katalah kita tengok-tengok, yang nak masuknya 5 orang je. Sebab kami bagi ketetapan, sekurang-kurangnya 15 orang lah untuk penyertaan. Okey. Macam mana tu? Ataupun kita tengok dalam seminggu ni dulu, kita jangan bayar apa-apa dulu. Pihak akademi akan tengok berapa penyertaan dahulu. Bila kalau kata bilangan tu cukup, nanti saya akan open order untuk buku lah. Okey. Mungkin dalam grup ni boleh kata ya. Mungkin saya nanti akan jawab ya satu orang. Orang lain capai 15. Kita tahulah akan jalan kelas ni. Kalau tak cukup, memang kami tak akan jalan lah.
Jadi kita ambil nama dulu untuk join kelas, kemudian baru Ya. kita open order untuk pembelian buku. Itu lebih mudah lah. Nanti kalau kata beli buku dulu, boleh je beli buku dulu. Boleh lah nanti, tapi kena tunggu kelas yang baru akan datang lah. Okey. Sekurangnya ada 15 Sekurangnya 15. Okey. Saya rasa cukup ni. Kita 40 lebih ni. InsyaAllah. Abang, saya memang berminat nak masuk kelas ini. Aha. Cuma itulah bertentang dengan kelas bercanggah pula dengan kelas saya yang satu lagi. Tiap-tiap hari Selasa pukul 10.30 sampai 12 juga. Jadi saya nampaknya kalau saya masuk kelas ini, saya bergantung pada rakaman sajalah. Kalau bergantung pada rakaman, untuk puan-puan boleh beli buku, nanti boleh beli rakaman. Boleh beli rakaman? Boleh beli rakaman. Yuran bulanan. Rakaman itu kena tanya secara DM dengan saya nanti. Tanya siapa? Nanti boleh WhatsApp saya. Nombor saya dah bagi tadi kan? Okey. Boleh WhatsApp. Yuran bayar tak? Kalau kata clash dengan jadual, boleh DM dengan saya nanya rakaman. Kadang-kadang kita tak ada masa nak buka YouTube juga. Jadi kena ada, kalau kita ada rakaman sendiri boleh tengok, yang mudah lah kot. Cuma untuk rakaman ni kena tunggu kelas ni Contoh kita mula 4 hari bulan kan? Kena tunggu dalam 5 hari bulan baru adalah rakaman tu. Macam tu. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jadi ada soalan lain? Buku ni ada berapa Ustaz? Buku ni masuk ada berapa macam mana? Bilangan dia? Ada satu lagi, cara mudah menguasai bahasa Al-Quran. Dia macam buku rampayan ya. Buku kaedah pusaka atau buku lain? Kaedah pusaka. Kaedah pusaka. Warna apa tu Tuan Haji? Kuning. Yang kuning tu, pada peringkat awal dulu, tahun 2014 kami memang gunakan buku itu. Oh, sekarang buku lain ya? Sekarang buku yang merah ni lagi detail, lagi senang nak belajar. Okey. Dia lagi pecahan dia, tambah yang edisi yang terbaru ni, dia lagi mudah untuk kita belajar. Okey. Okey, terima kasih. Jadi lain lah. Lain. Yang ini lebih detail dia, lagi lengkap lah. Saya nampak tu ya. Okey. Okey. Kita boleh order daripada Shopee ataupun Lazada? Shopee dengan Lazada tak ada. Semua direct saja. Baru ni kami, sebelum ni memang ada Shopee, tapi disebab kosnya terlalu tinggi, terpaksa tutup untuk bahagian Shopee. Okey. Satu lagi Ustaz. Kalau saya ada kawan saya 2 orang lagi, dia akan masuk, saya akan bagi nama pada Ustaz pun boleh macam tu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Jadi maksud dia tak ada hari ni, tapi dia akan masuk kelas mungkin dengan saya sekali, saya ajak dia ada 2 orang lagi, saya bagi nama, saya masuk bawah nama saya sekali Ustaz. Nanti boleh. Nanti untuk hari ni pun saya ada buat rakaman. Nanti rakaman tu saya akan share dalam grup. Tapi yang tak ada dalam grup boleh minta saya rakaman tu. Nanti rakaman ni boleh bagi je kat siapa-siapa. Ya. Okey. Nanti kalau siapa berminat je, terus dia bagi tahu saya, ataupun melalui kawan yang pernah hadir hari ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, insya-Allah. InsyaAllah. Ada soalan lain? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Tuan. Saya Muhaimin Lim. Ya. Nama saya asal Tuan Lim Muhammad. Samsing. Ya. Saya nama asal saya Lim Samsing, keturunan Cina. Ya, faham. Jadi saya dapati pengajaran Ustaz ni memang senang nak faham. Saya minta siapa yang masih atas pagar, yang nak masuk tak masuk ni, minta join. Sebab saya sebagai mu'alaf ni, saya boleh faham dengan mudah, apalagi orang-orang Melayu kan. Ya, betul. Jadi di sini mintalah kalau siapa yang nak join, boleh join. Sebab saya baru ni saya ada ikut satu kelas bahasa Arab juga, diajar oleh pencara. Di mana saya hari pertama masuk dah saya tak faham apa dia cakap lah. Dan masuk fi'il mudhari, fi'il madhi, ada fa'il, di mana ada fi'il, ada fa'il dia. Jadi dia dah pergi ke tahap pertengahan. Jadi saya dapati Ustaz yang mengajar ni memang baguslah. Harap semua dapat join. Sekian, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua, tadi Tuan Haji Muhammad Lim tu adalah salah seorang peserta kelas Ustaz Azrin lah. Dia seorang mu'alaf, jadi dia dah sertai kelas Ustaz Azrin. Jadi tadi tu adalah berdasarkan pengalaman dia yang telah masuk kelas Ustaz Azrin.
Jadi ada apa-apa soalan ke tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tak ada, kita kembali kepada Ustaz Rin lah. Ada? Ya, terima kasih. Ada. Sama-sama. Hmm.